Assalamualaikum dan selamat pagi. Jom kita melihat program apa yang berlangsung pada pagi ini. Selamat datang ke pameran matematik. Assalamualaikum Cikgu Yat. Salam. Cikgu Yat, apa yang ada dekat pameran matematik hari ini? Ada macam-macam kita sediakan hari ni. Ada permainan, ada kita punya boleh timbang-timbang barang dapur, ada pameran, ada kuis, ada hadiah yang penting. Semua kena datang. Awak kena cuba. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Cikgu Fahmi. Waalaikumsalam. Ini buat apa? Ini buat matematik dalam kehidupan harian kita. Salam. Izinkan saya bertanya. Okey, apa tu? Apakah perasaan Cikgu mengadakan pameran matematik buat kali pertama di SK Krubung? Dan soalan kedua, apakah tujuan pameran ini diadakan? Okey, perasaan saya daripada mula sebenarnya saya memang sangat teruja. Sebab itu saya memohon guru-guru matematik, sebab itu di mesyuarat saya akan mengadakan pameran matematik untuk kali pertama di SK Krubung. Dan selaku guru mata pelajaran matematik juga dan option matematik, saya telah memohon untuk diri saya menjadi ketua menguruskan pameran matematik ini supaya menjadi contoh dan semangat kepada guru-guru matematik di sekolah ini supaya akan datang mereka bersemangat lagi untuk mengadakan pameran-pameran sebegini. Okey, apa soalan kedua tadi? Apakah tujuan pameran ini diadakan? Okey, semua pameran-pameran berdasarkan mata pelajaran di sekolah tujuannya sebenarnya sama. Ialah untuk apa? Menunjukkan selain daripada bahan-bahan bantu mengajar yang guru-guru gunakan ialah hasil daripada inovasi atau ciptaan murid-murid sepanjang waktu pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Jadi tujuan utama ialah supaya semua murid diberi peluang belajar luar daripada bilik darjah dan mereka seronok. Bukan saja dengan membaca buku teks tapi dengan bermain mereka dapat juga menambahkan lagi kemahiran untuk semua mata pelajaran. Macam hari ini mata pelajaran matematik. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Sekian saja liputan Lensa Turis di pameran matematik. Saya Nurdania Sofia binti Muhammad Syukri dan saya Nur Naila Zulaga binti Rahmat. Sekian, terima kasih.